Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizan bin Bahtiar. Nombor matrik 080437. Jadi hari ini, pada video kali ini saya akan mengongsikan ataupun berkongsi satu ilmu yang amat bermanfaat kepada semua orang, iaitu ilmu mantik. Jadi ilmu mantik ni, dalam tajuk ilmu mantik ni, dia terbahagi kepada beberapa tajuk. Tapi khususnya pada kali ini saya akan menerangkan tentang tajuk ad-dilalah. Okey, baik. Semua yang belajar ilmu mantik ni mesti tahu kan apa itu ilmu dilalah. Jadi mana yang tak tahu tu saya akan terangkan. Ad-dilalah ni dia bermaksud petunjuk ataupun lebih kepada bimbingan. Jadi antara gabungan dal dan madlul ni terjadilah ad-dilalah. Ad-dilalah ni pula apa dia? Ad-dilalah ni adalah petunjuk ataupun bimbingan. Yakni ia juga merupakan suatu proses di mana proses di antara dal bergabung dengan al-madlul. Dal ni apa? Madlul ni apa? So, kalau korang nak tahu, ad-dal ni membawa maksud petunjuk. Dan al-madlul pula membawa maksud makna kepada petunjuk tersebut, iaitu dal tersebut. So, gabungan antara dua ni terjadilah ad-dilalah. Okey. Seterusnya, kalau korang nak tahu, dilalah ni terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah ad-dilalah lafziah dan juga yang kedua ad-dilalah ghairul lafziah. So, kalau korang nak tahu apa itu lafziah dan ghairul lafziah ni, kalau korang nak tahu, lafziah ni adalah petunjuk yang kita dengar, yang kita teliti secara fizikal, secara realiti, yang kita dengar dengan telinga kita sendiri. So, ghairul lafziah pula ia membawa maksud petunjuk yang bukan kita dengar dengan telinga kita sendiri. Mesti korang macam tak faham kan? Sabar sekejap. Dia akan faham bila saya bagi contoh. Okey. Seterusnya, lafziah dan juga ghairul lafziah ni, dia di bawahnya terdapat tiga jenis dia. So, apa tiga jenis tu? Di setiap lafziah dan ghairul lafziah ni ada at-tabi'iyah, akliyah dan juga wadi'iyah. Apa itu tabi'iyah? Tabi'iyah ni adalah sesuatu sifat yang hadirnya daripada alam semula jadi. Al-akliyah pula, al-akliyah ni adalah sifat yang hadirnya secara akal ataupun petunjuk tu kita fahami secara akal. Dan wadi'iyah pula adalah sifat yang kita fahami dengan ketetapan. So, katakanlah kan, untuk kita mudah faham tajuk ad-dilalah ni, saya hadirkan satu contoh berdasarkan dilalah lafziah tabi'iyah. Sebagai contoh tu, kita dengar bunyi guruh kan. So, bunyi guruh tu ia dah menunjukkan lafziah, ad-dilalah lafziah. Kerana apa? Sebab kita dengar dengan telinga kita sendiri. Jadi bunyi guruh tu adalah satu petunjuk, iaitu ad-dal. Jadi madlul dia apa? Madlulnya adalah bermakna bunyi guruh tu makna kepada naknya hujan, akan berlakunya hujan. So, setakat ni korang faham kan? Yang kedua pula, kita pergi kepada ad-dilalah ghairul lafziah at-tabi'iyah. Sebagai contoh, angin bertiup kencang. So, angin bertiup kencang tu dah membawa maksud dilalah ghairul lafziah. Sebab apa? Bukan kita dengar, kita rasa. Betul tak? Kita bukan dengar dengan telinga kita sendiri. Kita nampak dia angin, kita tengok pokok, angin ni kuat dalam malam ni macam kan. So, angin kuat tu adalah ad-dal, iaitu petunjuk. Jadi madlul ni adalah dia akan berlaku ribut. Sebab apa? Jika angin dah bertiup kencang membawa petunjuk, akan berlakunya ribut. Itulah madlul tersebut. So, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini mengenai ad-dilalah. Dia ni yang salah satu daripada ilmu mantik. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.